Api datang. Api datang. Oh, lama. Alamak, ada Oppo kat tengah-tengah tu. Okey, Abang Bomber nak ini launching Oppo A5 Pro. Kalis panas, kalis air sejuk, kalis hentakan. Kita tengok padam handphone di dalam sangkar. Ada Oppo A5 Pro dekat dalam tu. Ya. Stop. Stop. Oh. Oh, stop. Stop. Woo. Abang Bomber nak selamatkan Oppo. Terpaksa potong besi. Macam challenge selamatkan handphone Oppo anda. Sekali lagi. Alright. Okay, berjaya. Ya. Abang Bomber selamatkan Oppo A5 Pro. Kita tengok handphone Oppo kena lenyek. Alamak. Kena lenyek, babe. Abang Bomber lenyek. Oh. Okey. Dia datang selamatkan handphone. Selamatkan handphone tak? Okey. Dia datang selamatkan handphone. Apa yang terjadi dekat phone tu? Okey. Kita tengok. Dekat. 15 sahaja. Dan penerbangan masih tahan api. Tahan lenyek lori. Oh, mantap. Belah buah tembikan. Cuci kelapa Poco A3 Pro dibelah dengan air water jet. Garudi mas. Bukan berjaya diselamatkan setelah okey, kita buka. Keluarkan frozen solid dengan white. IP6668 dengan NAS9 IT. Okay, IT memang tak ada masalah. Air susu pun tak ada masalah. Air green apple, okay, ni cordial kot rasa aku. Okay, tak jadi hijau. Air sirap, ni sirap Bandung warna pink ni. Pun okay, tak melekat warna dia. Kopi, kopi, kita pusing lah kopi yang hitam. Dan yang terakhir, mango juice. Okay, kenapa aku celup macam ni? Sebab sengaja aku celup port charging dia. Tengok dia nak masuk air ke tak masuk air. Jadi sekarang ni, cuba buka skrin. Kita tengok jadi apa. Masih kadang-kadang bawah sini status ni bawah siap.